Nak belah babi punya pasal 500 ekar tanah diperuntukkan. Nilai ratus juta lah cik oi. Tapak kuil atas tanah orang yang dibina secara haram. Kena ganti, dapat pula tanah cemeh di tengah-tengah Kuala Lumpur nilai berjuta. Tapi bila orang Melayu nak berniaga start daripada tepi jalan apa semua, kena angkut. Kalau kita tengok pun penduduk kampung Sungai Baru tu, walaupun ada geran sendiri, tetap kena usir macam pendatang Lepas tu tanah-tanah wakaf GISBH kena sita macam tu ya. Anggota-anggota dia diburu dan ditangkap. Padahal tuduhan asal yang kata ajak liwat apa semua tu tak bersabit langsung dengan tuduhan hak last sekali tu. Hak last sekali tu akta syarikat ke apa tak silap aku. Tapi bisnes mereka hancur kan. Perusahaan mereka yang selama ni dibina hancur, gone. Sekelip mata kan, hilang. Tu macam mana nak settle tu sebenarnya? Tapi penceroboh-penceroboh haram yang teroka tanah hutan simpan buat dusun derian, seorang pun tak didakwa lagi kuasa sampai hari ni. Ada geng yang dah didakwa? Kalau ada betul abang kat aku sah? Geng, kadang-kadang aku terfikir ni, hina sangat ke jadi orang Melayu di tanah air sendiri? Kita rakyat Malaysia kena buka mata, jangan undi dan jangan penat dah puak-puak motherfucker ni nanti. Boleh ke? Boleh kan? Kalau tidak, aku tak tahulah apa nak jadi lagi lepas ni. No?